Alright guys, ini ada berita yang terbaru berkenaan dengan perkembangan bola sepak Malaysia FAM. Alright, berkenaan dengan isu yang menggemparkan bola sepak negara, iaitu isu pemalsuan dokumen. Sekarang ini Exco FAM, ahli jawatan kuasa FAM, secara beramai-ramai berkemungkinan besar akan meletakkan jawatan kononnya untuk membersihkan kekotoran yang telah berlaku dalam bola sepak Malaysia ni. Bagi aku dah terlambat lah semua tu kan, sebab bagi aku bola sepak Malaysia ni sudah pun hancur. Tetapi okey lah, mereka nak meletakkan jawatan, okey, bagus. Mungkin dapat menggantikan dengan orang-orang yang baru yang lebih jujur. Dan ada lagi satu berita buruk yang berlaku dalam sepak bola negara yang bagi aku tidak pernah berlaku dalam mana-mana bola sepak, dan perkara ini sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat memalukan guys. Kuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dijangka meletak jawatan secara beramai-ramai seawal minggu depan dalam tindakan yang disifatkan sebagai satu pengunduran strategik bagi menyelamatkan masa depan bola sepak negara. Kononnya mereka meletakkan jawatan beramai-ramai, mereka berundur dari FAM kononnya untuk menyelamatkan bola sepak negara. Selamatkan bola sepak negara? Nak selamatkan apa guys? Bola sepak negara sudah pun hancur, sudah pun dimalukan. Nak selamatkan apa lagi guys? Sumber terdekat badan induk itu memaklumkan langkah berkenaan adalah percaturan terancang untuk mengelakkan pengambil alihan penuh oleh jawatan kuasa normalisasi yang dilantik Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Dengan berundur secara sukarela, kepimpinan sedia ada dilihat mahu memulakan proses pembersihan dalaman sekaligus membuka laluan kepada penubuhan jawatan kuasa sementara bagi mengendalikan Kongres Luar Biasa dan pemilihan baharu. Keputusan itu difahamkan susulan satu mesyuarat yang diadakan 2 minggu lalu apabila 13 ahli jawatan kuasa eksekutif menilai risiko pengasingan di peringkat antarabangsa sekiranya tindakan drastik tidak diambil. Satu sidang media bagi mengumumkan peralihan kepimpinan itu dijangka diadakan pada 28 Januari ini. Alright guys, sekarang kita dengarkan apa kata dua penganalisa bola sepak Malaysia yang sangat berani ni. Dan aku tahu orang Indonesia pasti kenal sama mereka ini guys ya. Bola itu live. Faiz, saya tak nak bazir masa lah. Kita tak banyak masa. Dengar, saya nak terus tanya awak. Sekarang ni ada keluar, semalam saya baca ada keluar ura-ura mengatakan bahawa Exco FAM nak meletak jawatan. Dan faktor utama di sebalik mereka mahu meletakkan jawatan adalah untuk memastikan bahawa boleh mengelak situasi di mana jawatan kuasa normalisasi FIFA mengambil alih FAM. Okey, katanya Exco FAM ni akan meletak jawatan beramai-ramai sebab mereka tak nak FIFA ataupun AFC ambil alih FAM. Katanya begitulah guys ya. Sebab tu mereka letak jawatan ramai-ramai. Itu maksud dia lah. Dan juga membersihkan segala permasalahan yang berlaku di FAM. Di ibarat macam ni Di ibarat macam ni rumah saya kotor ni. Okey. Rumah saya kotor. Berabuk kotor semua. Berabuk kotor. Ada orang kata, awak jangan risau. Saya masuk, saya bersihkan untuk awak. Saya bersihkan untuk awak, lepas tu saya tolong ajar awak cara nak bersihkan rumah, lepas tu saya belah. Supaya lepas ni saya dah belah Awak nanti boleh pun bersihkan awak sendiri. boleh bersihkan sendiri. Okey. Tapi saya kata tak nak. Saya kata tak nak. Saya nak keluar daripada rumah ni. Saya keluar, saya pindah. Rumah dah kotor habis ni, saya pindah. Saya tak nak selesaikan masalah, saya pindah. Logik tak logik, Faiz? Aduh, saya cakap macam mana lagi ya dengan dengan jawatan kuasa Tanzania yang satu ni. Saya tak tahu lah Kish. Jadi ada deadline tak Kish perkara ni? Saya rasa ni kalau dah kita dengar ura-ura yang akan berlaku dalam seminggu dua ni, maknanya deadline dah dekat lah tu. Dan 28 Januari difahamkan akan ada meeting ataupun akan ada mesyuarat lah. Dan mesyuarat membabitkan organisasi ni juga. Ada boleh tahulah dia punya mesyuarat macam mana kan. Tapi satu benda lah Kish ya. Menu mesyuarat tu pun saya boleh agak dah, tapi tak apa. Ya. Tapi satu benda Kish ya. Belum pernah lagi saya tengok kita ni kita dalam puluhan tahun sejak merdeka kita membina struktur sukan kita ni
saya tak pernah tengok lagi peminat apabila ada situasi yang seperti ini, situasi di mana orang luar berpotensi untuk mengambil alih salah satu jawatan kuasa ataupun salah satu persatuan yang paling berpengaruh di Malaysia, dan ia disokong oleh peminat. Peminat saya kata lagi, tak apa, datang je, and jawatan kuasa normalisasi ni perlu datang dan bersihkan. Peminat sendiri yang nakkan perkara tersebut, Kish. Itu saya tak pernah tengok lagi, kerana benda ni sensitif kan. Kita nak orang luar ambil alih HQ ni. dia dekat sini. Peminat Malaysia sendiri menyokong orang luar untuk take over FAM, untuk ambil alih FAM, guys. Selama puluhan tahun orang yang ada di situ adalah orang kita, orang Malaysia. Tetapi sekarang ni orang luar nak datang, nak ambil, nak membersihkan, kita alu-alukan. Bermakna teruk sangat dah orang yang sebelum ni ada kat situ. Sama lah Faiz. Rasa senang ke kita nak bagi orang masuk rumah kita, ambil alih rumah kita, bersihkan rumah kita? Rumah kita kan, rumah kita nak simpan lah privacy dia. Tapi kalau rumah tu dah terlalu kotor, at some point yang memerlukan pakar untuk membersihkan, at some point you just have to accept it and have to do it. Itulah situasi semasa. Alright guys, jadi itulah dia. Hanya ada 2 video saja yang aku react, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan kepada anda semua betapa hancurnya sepak bola Malaysia. Ini adalah antara berita yang terbarulah berkenaan dengan perkembangan bola sepak Malaysia, berkenaan dengan isu pemalsuan dokumen, dan sekarang ini ahli jawatan kuasa FAM beramai-ramai berkemungkinan besar akan meletakkan jawatan sebab mereka ingin mengelak daripada campur tangan FIFA ataupun AFC untuk ambil alih FAM. Katanya begitulah. Tapi mereka ingin meletakkan jawatan untuk membersihkan apa yang telah berlaku. Bagi aku itu semua adalah tindakan bodoh. Bodoh bukan sebab mereka nak meletakkan jawatan, tapi mereka terlambat untuk buat begini. Okey, bola sepak Malaysia FAM telah pun dimalukan, telah pun dihancurkan. Dah tak ada apa dah. Alright, peluang kita dekat CAS tu pun mungkin hanya 10% saja daripada 100%. Okey, daripada 100% hanya 10% saja peluang untuk menang. Alright, dah tak ada apa yang tinggal. Jadi tak guna pun kalau mereka ni meletakkan jawatan. Dan berkemungkinan besar guys, satu lagi berita yang sangat buruk untuk bola sepak Malaysia, FAM mungkin akan diambil alih oleh orang luar guys. Mungkin akan diambil alih oleh AFC. AFC akan ambil alih guys. Itulah kata-kata daripada 2 orang penganalisa bola sepak yang sangat berani ni. Aku pasti orang Indonesia semua mesti kenal dengan mereka berdua ini Mereka berdua ini sangat berani mengkritik FAM dalam bola sepak ni. Mereka sangat berani guys. Apa yang mereka katakan apa yang berlaku kepada FAM sekarang ini ibarat rumah kita ini rumah kita, kemudian rumah kita ni sangat kotor. Kita pun tak boleh nak kemas dah, tak boleh nak buat apa dah. Kita sendiri tak boleh nak buat apa, rumah kita sangat kotor. Jadi terpaksalah orang luar ni yang tak ada kena-mengena dengan kita ni, luar daripada Malaysia, datang untuk kemas rumah kita yang terlalu kotor, dan kita keluar. Begitulah guys ibarat yang berlaku kepada FAM guys. Jadi perkara ni sangat memalukan. Selama aku hidup guys, aku rasa aku tak pernah dengar ada badan bola sepak yang diambil alih oleh orang luar. Dia ibarat Malaysia ni akan dijajah oleh Barat. Contohlah aku bagi satu contoh. Malaysia, kemudian Amerika datang nak jajah Malaysia, tapi rakyat Malaysia cakap, oh bagus, datang, kami akan menyambut anda. Kayaknya begitulah guys. Orang Malaysia, netizen Malaysia ni menyambut baik guys, memberikan tepukan yang sangat-sangat kuat kepada AFC untuk ambil alih FAM. Sebab kami udah muak, kami udah fikir cukup, stop. FAM harus diambil alih oleh orang luar, untuk membersihkan sebersih-bersihnya FAM yang sudah pun kotor. Sebab yalah, kita sudah pasti orang Malaysia nak orang Malaysia juga yang mengambil alih FAM, yang menguruskan FAM. Betul tak guys?
Tapi apabila sudah menjadi begini, bola sepak Malaysia sudah hancur, lagi apa lagi yang kita boleh harapkan, guys? Ini sudah bulan 1, guys, sudah mau masuk bulan 2. Bulan 3 nanti ada perlawanan terakhir, kelayakan Asia Cup lawan Vietnam. Jadi adakah perlawanan itu perlu diteruskan ataupun ianya hanyalah sia-sia? Kalau dalam bahasa Indonesia, percuma. Betul tak, guys? Buat apa nak lawan kalau kita sudah tahu yang kita tetap tidak akan layak? Ini pendapat aku sendirilah. Setiap orang ada pendapat peribadi sendiri, kan. Lagipun kes di CAS di CAS ni belum lagi diputuskan. Kami juga tidak tahu apakah keputusannya. FAM sudah pergi ke CAS, walaupun FIFA telah melarang. FIFA melarang tau, guys. FIFA bilang FAM jangan pergi CAS. Jika kamu pergi CAS, kami akan menjatuhkan hukuman yang lebih buruk. Tapi FIFA tetap pergilah. Kat situ aku I don't know what happened. Aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Alright, tapi peluang untuk menang sangat-sangat kecil, ya. Jadi itu enggak apa-apa sebab kita pun belum tahu apa keputusannya. Kalau keputusan keluar, keputusan CAS, keputusan CAS ini keluar sebelum perlawanan menentang Vietnam bulan 3 nanti, kita akan tahulah. Kalau keputusan sudah keluar, katanya Malaysia bersalah, okey. Kami sudah ready, kami sudah tahu. Rakyat Malaysia, peminat bola sepak Malaysia ni semua sudah tahu. Kami sudah siap sedia. Jadi kalau bersalah, okeylah, bersalah lah. Enggak usahlah lawan Vietnam. Kasih aja mereka menang 3-0, betul tak? Lawan buat apa? Percuma. Sia-sia aja lawan. Jadi enggak usah lawan. Kasih aja kemenangan. Kerana kita sudah dijatuhkan bersalah, didapati bersalah, kan, pemalsuan dokumen. Jadi enggak usah lawan lah. Mungkin akan digantung. Keputusan akan jadi lebih teruk. Okey, denda akan menjadi lebih teruk. Malaysia mungkin akan digantung 2 tahun, 3 tahun. Gitulah, guys, ya. Jadi kita hanya tunggu dan lihat saja. Alright, jadi inilah antara beberapa berita yang terbarulah berkenaan dengan bola sepak Malaysia. Kepada anda yang dah tahu, okeylah. Kepada yang belum tahu, inilah dia, guys. Bola sepak Malaysia sudah hancur, dihancurkan lagi. Alright, jadi kepada anda semua, terima kasih kepada masih setia untuk menonton di Cairo Channel. Jangan lupa untuk support, untuk subscribe, untuk like dan nyatakan komen anda di ruangan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.